I just had to let you know you're. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Fakri Syarif Zulaimi bin Muhammad Faizal. Saya Ahmad Iskandar bin Muhammad Azmin. Saya Hazam Nazara binti Muhammad Fauzi. Saya Aidin Fisher binti Rahman. Saya Akila Faika binti Ruslan. Baiklah, pada hari ini kami akan membincangkan satu situasi berkaitan murid tahun 2 yang membaca dengan sangat perlahan dan tersekat-sekat walaupun perkataan yang dibaca merupakan perkataan yang mudah. Kami akan menerangkan peringkat masalah membaca murid ini, punca masalah tersebut serta cadangan kaedah pengajaran yang boleh membantu meningkatkan kemahiran membaca. Bagi analisis peringkat masalah membaca, murid tersebut berada pada peringkat bacaan mekanis. Pada peringkat ini, tumpuan murid membaca secara dirisan dan memberi tumpuan kepada pengecaman huruf, bunyi serta perkataan. Dalam situasi ini, murid sebenarnya sudah boleh membaca, tetapi namun bacaan masih tidak lancar dan sering tersekat-sekat. Hal ini menunjukkan murid telah melepasi peringkat prabacaan, tetapi masih belum menguasai bacaan mekanis dengan baik. Seterusnya, antara punca masalah membaca yang mungkin berlaku ialah kelemahan dalam penguasaan fonik. Murid mungkin belum benar-benar mahir mengaitkan huruf dengan bunyinya. Oleh sebab itu, murid perlu mengeja huruf satu persatu sebelum dapat menyebut sesuatu perkataan, dan keadaan ini menyebabkan proses membaca menjadi perlahan. Selain itu, masalah ini juga boleh berlaku kerana kurangnya latihan membaca. Jika murid jarang didedahkan kepada bahan bacaan atau kurang melakukan latihan membaca berulang, mereka akan sukar untuk membaca dengan lancar. Murid juga mungkin mengalami kekeliruan huruf dan suku kata. Contohnya huruf yang hampir sama seperti B, D dan atau sukar menggabungkan suku kata menjadi perkataan. Bagi membantu murid mengatasi masalah ini, guru boleh menggunakan beberapa kaedah pengajaran yang sesuai. Antaranya ialah latihan fonik secara sistematik, iaitu aktiviti menyebut dan memandatkan huruf dengan bunyi. Selain itu, guru juga boleh menasarkan bacaan berulang di mana murid membaca teks pendek yang sama beberapa kali untuk meningkatkan kelancaran membaca. Di samping itu, guru juga boleh menggunakan kaedah membaca berpandu, iaitu guru membaca terlebih dahulu, selanjutnya diikuti oleh murid tersebut. Bacaan tersebut diikuti secara beramai-ramai atau secara individu. Kaedah ini dapat membantu murid memahami cara sebutan yang betul. Jadi, guru juga boleh menjalankan aktiviti permainan bahasa seperti menggunakan kad suku kata, mencantumkan suku kata menjadi perkataan atau aktiviti membaca secara santai. Jadi, aktiviti seperti ini dapat menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan membantu murid membaca dengan lebih yakin. Secara keseluruhannya, masalah membaca yang dialami oleh murid ini berkaitan dengan kelancaran membaca pada peringkat bacaan mekanis. Oleh itu, guru perlu memberi latihan yang sesuai dan berterusan bagi membantu murid meningkatkan kemahiran membaca mereka. Dengan penggunaan kaedah pengajaran yang sesuai serta latihan